Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita iaitu Asas Tajwid, Hukum Asas Tajwid. Sebelum ini saya telah menjelaskan tentang apa itu dia mad lazim harfi, iaitu huruf-huruf mad yang terdapat yang membentuk hukum-hukum di dalam huruf-huruf rasil, iaitu huruf-huruf tunggal. Contohnya huruf alif, lam dan mim, iaitu huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Jadi perhatikan penjelasan saya tentang hukum tersebut. Ya, hukum yang pertama daripada mad lazim harfi ialah mad lazim harfi musbaq musaqqal. Perhatikan di sini saya jelaskan. Ulangan daripada itu kita ingat balik, iaitu terdapat berapa huruf? Itu 8, 5 campur 1, 13 huruf, 14 huruf. 8, 5, 13 campur 1, ini satu huruf, iaitu satu huruf, sebab satu huruf. Okey, baik, semua sekali ada 14 huruf. Ini harakat, harakat. Saya tulis ini. Iaitu harakatnya. Ya, ini 8 huruf ini dibaca 6 harakat. Saya pakai K, harakat. Ini pun harakat, sebab sini dah huruf, Okey, harakat. Sini pun juga satu harakat. Okey. Cuba perhatikan, iaitu hukum mad lazim harfi musbaq musaqqal. Apa maksud mad lazim? Ini huruf-huruf mad. Huruf alif, huruf ya ni adalah huruf mad. Perhatikan. Dan kemudian harfi itu di mana? Huruf tunggal. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Alif, huruf lam, alif, mim. Kemudian, baik, kita perhatikan bahawa lam tu dia kena baca panjang dan kemudian mim juga dibaca panjang. Jadi dalam hukum mad lazim harfi, iaitu harfi berlaku dalam pada huruf-huruf rasil itu, musbaq ini iaitu penuh, kenyang. Mana maksud dia kenyang, mana penuh, tak boleh lagi nak kita idghamkan pada huruf berikutnya. Itu musbaq pada huruf mim ni. Itu kalau ya bertemu dengan mim, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf sukun, tak boleh lagi nak idghamkan pada huruf berikutnya. Itu dimaksud musbaq. Baik, musbaq musaqqal ini ialah huruf yang kedua ini, huruf lam. Lam, alif, bertemu dengan alif. Kemudian bertemu dengan huruf sukun, dibaca 6 harakat. Kemudian pula dia idghamkan sampai itu musbaq lah, sampai dahlah dia baca 6 harakat kerana huruf mad ni bertemu dengan huruf yang sukun asli. Kemudian diidghamkan pula. Itu dipanggil mad lazim harfi musbaq musaqqal. Mesti huruf itu diidghamkan. Daripada lam, alif, huruf mad, selepas huruf mad dapat huruf sukun. Huruf sukun itu diidghamkan kepada huruf selepasnya, itu huruf mim. Ini contoh dia. Di sinilah berlakunya hukum mad lazim harfi musbaq musaqqal. Dan contohnya sini alif dibaca satu harakat mengikut ni. Satu harakat. Kemudian lam dibaca 6 harakat, sama lam kat sini. Huruf lam. Kemudian huruf mim, mim ya mim ni. Huruf mim mana dia? Mim. Ni. Dibaca 6 harakat. 6, 12, 12 campur 1, 13. Tapi idgham ini dibaca dengan 2 harakat. Alif, lam, mim. 2 harakat. Okey, selesai. Jadi jumlah harakat berapa semua? 15. 6 campur 1, 6, 12, 12 campur 1, 13, 13 campur 2, 15 harakat. Itulah dia hukum mad lazim harfi musbaq musaqqal. Baik, contoh yang pertama ni. Kita pergi pada contoh yang kedua. Saya angkat ni. Kedua. Iaitu mad lazim harfi musbaq musaqqal tadi. Ini contoh yang kedua. Saya ulang ni. Hukum yang ke-6. Cuba perhatikan. Saya gunakan sini. Contoh dia dibaca 16 harakat. Iaitu huruf ta, sin, mim. Nun, apabila sakinah bertemu dengan huruf mim, apa jadi? Idgham. Apa idgham dia? Idgham ma'al gunnah. Baik. Huruf mad bertemu dengan huruf sukun asli, apa dia? Iaitu musaqqal. Musaqqal, bila bertemu dengan huruf yang bertasydid, jadi musaqqal. Saya lupa nak terangkan tadi. Baik. Maknanya dia diidghamkan pada huruf mim. Huruf sin ni, nun ni diidgham pada huruf mim. Selepas huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun asli baca 6 harakat. Oleh kerana dia bertemu dengan mim, maka diidghamkan. Maknanya musbaq musaqqal mesti ada tasydid. Mesti ada diidghamkan. Ataupun, perhatikan di sini, diikhfakan. Perhatikan nun bertemu dengan huruf sad,
Huruf sad adalah huruf ikhfa, nun sakinah. Jadi mula-mula perhatikan. Kaf, ha, ya, ain. Kaf, ha, ya, ain, sad. Antara ain dan sad itu ada juga ikhfa. Jadi sama ada diidghamkan. Iaitu huruf yang kedua dengan huruf ketiga itu sama ada diidghamkan atau diikhfakan, dia akan dibaca dengan hukum mad lazim harfi musbah musakkal. Jadi itulah dia bacaan kita, iaitu berkaitan dengan hukum. Contoh huruf ta kita kerja apa, dia ta alif, jadi baca dengan mad asli. Ini dia kata mad dalam huruf harfi ni. Kemudian sin ya, ya dalam huruf harfi. Mim ya, ya juga huruf mad dalam huruf tunggal tadi. Dalam ta sin mim dengan idgham ma'gunah 2 harakat. Jadi 6 12 campur 2 14 campur 2 16 harakat semua. Okey. Itu dia maknanya di sini berlakunya. Yang warna merah tu inilah berlakunya hukum mad lazim harfi musbah musakkal. Begitu juga dengan kaf, ya. Kaf kenapa baca panjang 6 harakat? Kerana huruf mad bertemu dengan huruf sukun asli. 6 harakat. Ha kenapa baca 2 harakat? Kerana ha baris alif bertemu dengan alif. Huruf mad dalam itu harfi tadi, dalam huruf-huruf harfi ni. Ini huruf harfi juga ni, permulaan surah Maryam. Kemudian ain berakhir dengan nun sakinah. Sukun. Iaitu sukun. Ya huruf mad bertemu dengan huruf sukun, 6 harakat juga. Kemudian dibaca dengan ikhfa. Nun bertemu, nun sakinah bertemu dengan huruf sad. Huruf sad adalah huruf ikhfa, baca dengan ikhfa. Jadi mana-mana sama ada idgham ataupun diikhfakan, maka dia akan dinamakan mad lazim harfi musbah musakkal. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf sukun diikhfakan pada huruf selepasnya, iaitu sebagai huruf sad ini, maka dia baca dengan iaitu dengan ikhfa, maka dibaca dengan mad lazim harfi musbah musakkal namanya. Okey, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hukum mad lazim harfi musbah musakkal. Boleh faham iaitu pertama huruf mad itu bertemu dengan huruf sukun asli. Kemudian huruf sukun itu selepas huruf sukun asli terdapat huruf yang bertasyrik ataupun dapat huruf ikhfa yang diikhfakan padanya, sama ada idgham atau ikhfa. Baik, itu saya akhiri dengan iaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil daripada hukum yang terbit daripada kita penjelasan saya tentang mad lazim harfi. Harfi adalah huruf-huruf tunggal ataupun huruf-huruf rahsia. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan, dan selamat berjumpa lagi pada siri yang berikutnya.